Ika dengar bunyi dekat luar, dengar bunyi orang macam tengah dekat ruang tamu. So Ika fikir macam, Ika tulis B tolong. Lepas tu Ika terus macam lumpuh. Sampai pagar Naira tiba-tiba menjerit kau-kau. Kamu Naira tengok. Tiba pandang mata dia dah senyap pandang atas. Tiba-tiba mata dia jadi warna hitam. Full. Tiba-tiba. Al-Qayyum. Kita bercuti dekat Night. Oh. Malam. Kan Along, Syafiq semua keluar kan. Mana-mana kan. Lepas tu yang WhatsApp tolong tu lah. Lepas tu Ada. tak tahulah. Tapi Dengar ke? tak tahulah. Dah rasa? Aish. Dia kalau kita diundang tau. Tak, semalam tu Ika cakap dengan Syafiq. Ika message Syafiq. Ika cakap lah B. Lepas tu bawah dia tu Ika tulis tolong. Tolong kenapa? Mana dia Ika pernah WhatsApp macam tu. Selalu Ika mesti akan tulis B tolong saya kan. Pukul berapa? Masa tu pukul 12 lebih nak dekat pukul 1. Yang masih Ada 1:30. 1:30 Dia orang bertiga bawa kat luar tu. Tak, diorang bertiga tak ada. Wani semua tak ada. Diorang keluar. Kan diorang jalan kaki pergi nak ambil video ke apa benda tak tahulah kan dengan Angah. Yang Lepas tu Ika cakap lah B tolong. Lepas tu itu yang Syafiq kelah kabut balik. Dia saya kenapa? Minta tolong apa? Lepas tu masa tu sebenarnya Ika dengar bunyi dekat luar, dengar bunyi orang macam tengah dekat ruang tamu. So Ika fikir macam TV lah. TV kot. Tak, masa tu TV tengah nyanyi lagu lagu kan dia tengah music kan. Lepas tu tiba-tiba TV tu senyap. Lepas tu tiba dengar orang bercakap macam suara korang lah, suara orang dewasa. Berita. Lepas tu Ika ingatkan korang dah balik. So Ika cakap kaki Ika sangat sakit. Ika tak boleh bergerak sampai Ika tulis B tolong. Lepas tu Ika terus macam lumpuh. Tak boleh buat apa-apa. Nak gerak tak boleh, nak bangun tak boleh, kaki tak boleh gerak, semua tak boleh. Ini serius. Sampai Ika macam Ika tak habis nak tulis lagi ni. Ika tulis B tolong. Macam pelik lah, tolong apa kan. Lepas tu sampai Syafiq sampai rumah tu, Syafiq tepuk bahu kan. Sayang, Ika tengah baring macam ni lah. Tapi Ika tutup mata, tapi tak boleh gerak. So, Syafiq tepuk. Sayang kenapa? Nak minta tolong apa? Lepas tu Syafiq kata nak minta tolong tutup pintu. Boleh fikir tak? Takkanlah aku nak suruh Syafiq B minta tolong tutup pintu. Lepas tu Syafiq kata apa ni, B balik tadi, keluar kabut balik tau. Sebab tu Biko sayang, kenapa saya tak angkat? Tak boleh nak angkat. Gegar masalahnya. Hati je yang tengah bercakap. Tapi yang lain semua tak boleh bergerak. Macam dah lumpuh gitu. Lepas tu tak tahulah. Lepas tu Syafiq kata B balik semata-mata saya minta tolong tutup pintu. Lepas tu Ika macam pelik lah. Bukan B dah balik ke? Lepas tu dia cakap balik tadi bawa kereta kelang kabut. Ingatkan saya minta tolong apa? Ika macam pelik. Siapa yang borak kat luar tu? Ika macam sebab tadi kat luar macam dengar suara Along yang macam Along kalau borak kan Wipik kau macam tu kan. Dengar macam Wipik kau dia suara besar tahu tak? Bukan kalau suara berita kita jelas tahu dengan TV, faham tak? Kalau berita TV kita jelas dengar macam hari ini saya ingin menyampaikan macam tu kan. Lepas tu Ika fikir Ika dengar suara bukan macam tu. Ika dengar macam orang tengah berborak. Kau tahu macam tu. Lepas tu Ika macam tu Ika cakap B tolong sebab kaki Ika sakit sangat masa tu. Dia kau nak sedar lah. Tapi tak sedar benda tu. Tiba-tiba Syafiq datang sampai bilik. Ika buka mata tengok Syafiq dah dekat macam ni, dekat Ika. Dia tap Ika macam ni, baru badan Ika boleh gerak. Masa dia buat macam ni sayang kenapa? Baru Ika boleh gerak. Faham tak? Kalau tidak sebelum tu Ika macam ni, mata pun tutup tapi sebenarnya jiwa hidup, faham tak? Sebenarnya hati hidup, sebenarnya hati macam alamak macam mana aku nak balas mesej ni? Kenapa aku tiba-tiba tak boleh gerak? Kenapa mata pun tak boleh buka ni? Macam mana nak bangun ni? Macam mana nak bangun ni? Kita cuba kat bangun. Orang Nak cakap cuba ada juga. sleep paralysis. Orang kata mungkin sebab kita terlalu penat. Tapi sebab lu pernah kena naik kali. Oh ya kot. Banyak kali. Tapi pelik tau, Ika just balas B tolong. Lepas Ika terus letak handphone, Ika terus lah paralysis. Sikit lah. Macam
Ini dia tak payah. Macam pelik lah. Itu je lah cerita semalam. Dia tahu sikit-sikit lah. Tapi kalau kau tak boleh gerak tu, Alung pernah rasa. Tapi masalahnya Kena orang cuit baru dia boleh. kan? Rasa macam tu, rasa tension. Betul. Kita rasa Okay, Alung bagi tahu kau tips. Kalau kau jadi macam tu, kau gerak dari ibu jari kaki. Dia, Along, Ika pun pernah kena macam tu tau. Ibu jari tangan. Tak, Ika pernah kena macam tu. Benda pertama yang Ika buat, Ika akan gerakkan jari tangan. Jari lu. Tapi malam tadi tak boleh gerak apa-apa. Faham tak? First time kena macam tu sebab selalu Ika kalau pergi sini, Ika boleh, Ika mesti akan cuba gerakkan satu tangan, mesti kita terus boleh gerak. Tapi malam tadi nak gerak apa pun tak boleh. Sampai Syafiq tepuk bahu tu, kejut tu, barulah boleh macam Sama macam yang Nampak? macam pitam hari tu. Yang pitam rasa ada orang Agak-agak siapa yang tu, aku boleh panggil aku. Aku ada buat servis. Kejutkan orang yang tengah dijimpap. Tapi mahal sikit lah. Mahal sikit lah. Masa itu je lah, tapi tak ada Nanti aku orang kejut cara maybe sebab dari segi saintifik kita penat. Dari segi saintifik maybe kita punya otak, badan penat tapi otak masih bekerja. Maybe lah. Mungkin dia Okay, cerita ni kat Banting. Pukul 3 pagi, Kak Lia nak pergi ke rumah mak Kak Lia ambil barang. Pukul 3 pagi, Naira pun ikut juga. Naira ikut. Yang masa kahwin tu lah, adik-adik kahwin tu. Okay. Sambil jalan, boleh dengar dekat padang tu, dengar anjing yang macam anjing nampak hantu tu. Anjing nampak hantu tu kan? Betul. Dia macam anjing boleh nampak tu? Tu yang Anjir. nampak anjing. Tapi buat tak tahu je lah kan. Sampai pagar, Naira tiba-tiba menjerit kau-kau. Kamu Naira ke tengok? Oh Naira. Oh, 3 pagi? Pukul 3 pagi. So dia menjerit kau-kau. Dah ambil dah ambil barang. Tutup patah balik. Copyright. Maya, slow sikit Maya. Patah balik, nak masuk pagar rumah yang homestay tu, dia menjerit lagi kau-kau. So dah masuk rumah semua, nak tidur. Dia dah tidur. Tiba-tiba dia nangis balik semula. Dia nangis, kau-kau tak nak berhenti, dah tak nak berhenti. Lagi dia menjerit kau-kau, tak nak diam. Betul tak? aku pukul macam ni, pakai 2 jari. Macam kuat. Sakit. Okay, lepas tu buka ruqyah baru dia Kena diam. campur. Dah macam mana? Buka ruqyah? Along yang Baru sambung? dia diam. Oh bukan? Dengan Long pun dia diam juga. Dia tiba. Memang terkeluar semua. Semua akan keluar. Lepas tu dah senyap dia dah tiba-tiba senyap. Tapi betul ni. Sama. Masa dengar Rukiah tu, Ha? dengar aku pun macam Senyap. Sama. Sebab dia Keluar setan. Tak macam hantu. Dan tu aku memang tak takut sangat lah. Sebab Along pun tiba-tiba dia macam baran pula tiba-tiba masa tu. Dia macam buka je Rukiah, tiba-tiba Naira senyap. Dia pun tiba-tiba jadi cool lah macam tu lah. So Naira dia dah senyap. Pandang muka dia macam belakang mata lagi dia- seram tau. Tiba-tiba keluar tau. Mana dia? Bila? Malam. So tiba-tiba pandang mata dia dah senyap pandang atas. Tiba-tiba mata dia jadi warna hitam. Full. Tiba-tiba. Style tau. Kita tengok macam pelik ni kenapa mata dia ni. Lepas tu lama-lama dia hilang. Dah tu mata kecil. Tapi nak bagi tahu, ada final. Ha. Kalian tak tahu apa yang kalian nampak kat luar pintu, ada satu benda besar warna merah yang dengan keadaan muka dia tengah marah tapi duduk depan pintu. Tapi dia tak boleh masuk. Dekat mana? Rumah kalian? Rumah homestay Pintu tu. bilik ke? Pintu bilik. Dia kat celah-celah tu, homestay yang kau datang. Oh, siapa tu? Jenuh. Jangan sebut nama. Tit. Banding. Kahwin. Banding yang kahwin tu, yang kau masuk tu, kau terlawa tu. Ada dekat sebalik pintu tu, ada benda tengah duduk warna merah pandang ke arah pintu. Dia nak masuk tapi dia tak lepas. Dia sedih lah. Oh, mungkin lah. Mungkin tu tarian niaga dia nak buat style tarian niaga di situ tapi tak lepas. Tak ada orang datang dah pula. Aduh. Oh, macam ada mata yang merah. Bukan, mata dia warna hitam sebab masa dia dah dengar Sekejap lah lama. Sampai dia senyap habis ruqyah tu. So masa riba tu lah yang tiba-tiba mata dia jadi warna hitam semua. Lepas tu nampaklah benda tu dekat luar. Dia tengah pandang celah-celah pintu. Macam dia tengah marah nak masuk tapi tak boleh. Syakir. Macam tu. Dan question Along, luar tu gelap ke terang? Soalan dia pelik-pelik. Ada nampak ke? Dia tak nampak. Ada nampak. Tak ada nampak. Wah, lain kali Along kena tunjuk muka Along kat dia. Oh, dia lari. Ketua. Apa? Kat sini. Kat sini belum lagi. Dia tak nampak lagi apa-apa. Tak Tapi nampak macam. Tapi jangan tanya lah, kalau kau tanya dia mesti cakap dah nampak. Tak memang. Tak ada. Macam tu dah seram. Macam tapi tak tahu Sebab lah. kalau kalian nampak, contoh kalau dia kat situ, kalian kata tu ada kat situ. Nak tengok. Macam ada ke?
Tak boleh, mesti tak akan macam tak akan nampak. Tak boleh, tengok muka selalunya tengok kau tak tak boleh. Tak apa lah, ada bang. Tapi rasa macam tak ada lah, dia nampak macam baik sikit lah kot. Betul ke? Dia kayak nak, dia selalu yang benda putih-putih ni, dia macam okey sikit. Jangan macam selain macam warna putih. Dia semua macam nampak, dia macam lebih ke arah Semalam jarang. ada semalam? Tak ada semalam. Semalam tak nampak apa-apa. Kat sini macam ada, tapi tak tahu. Tak Semalam sure. orang jalan sampai dekat yang depan pokok tu saya. Panas. Panas. Dapatkan. Ni pendapatkan. Tak tu Ni semalam belakang. Semalam dia jalan seorang kat luar. Lepas tu tiba dia masuk rumah Ika. Dia kata, Kak Lam, Wan ni jalan seorang sampai hujung sana. Tak ada hantu pun. Lepas tu Ika macam, what? Kau cakap dengan aku yang penakut ni? Kau nak kena sepak ke pun? Serius lah. Tapi pun kau boleh nampak. Bi, ajak dia pergi duduk pintasan tu kat Penang tu. Tak apa masuk museum hantu tu. Dia orang kata memang real memang Awak ada. ni takut. Real ada. Dekat mana? Kat sini kat mana? Kau tanya tadi Kak Lai kata kat sini memang makan. Penang ke? Mungkin ada. Mungkin ada, tapi tak tahulah. Tapi kalau nampak dia macam tak dengar. Dia macam bukan Kat sini tu kat mana? Kat sini Boleh ni- tunjuk kan? Mana boleh? dia bukan ada satu tempat. Dia tak Tak, bukan maksudnya satu kat tempat. sini tu kat mana? Kat sini tu tak tahu nak describe dia kat mana. Tak, maksudnya kat rumah ni. Oh. Bi, jom balik malam ni juga. Dia tak. Dengar lah cakap kali ah. Balik malam ni juga. Tak, dia bukan Ada lah. benda yang duduk kat sini tau. Dia macam menyinggah dan dia pergi. Macam Sebab laluan. tak nampak. Sebab tak Tapi nampak. masa kita duduk rumah atas tu tak ada kan? Rumah atas. Tak, sebelum ni kan kita duduk rumah atas ni. Tak ada. Situ tak Dia ada. nak cerita macam ni lah. Kau pergi je mana-mana, cuma dengan dia kau balik jangan cakap nampak. Lu pun dah macam Dah biasa. Dah biasa. Dah biasa. Nak buat macam mana? Tak boleh nampak apa. Tak boleh nampak apa. Sebab Kat Kak sini Lia, memang ada kat semua tempat. Kak Lia sebab start nampak daripada umur 6 tahun. Kak Lia tak tutup hijab Kak Lia. Tak ada. Mak Kak Lia dah banyak kali nak tutup. Saya Kak Lia rasa macam dah biasa lah. Dah tak ada apa. Okey je. Masa Tak seram. seram. Ada yang seram. Ada yang seram. Yang first time Kak Lia Oh, nampak kalau dia dia macam nampak Kak Lia ke? nak. Tak ada. Tak ada macam tu. Just apa yang orang lain tak boleh dengar, kau boleh dengar. Dia macam tu. First yang dengar tu lah. Maksudnya dalam cerita tu betul lah. Betul. Cuma hantu tu taklah macam cerita hantu tu sangat. Bunuh lah, dia tak membunuh lah. Dia tak bunuh pun. Dia just mungkin kau punya bila iman kau tak kuat, kau rasa benda tu gangguan, so kau macam stres. Tu yang sebenarnya dia bukannya kena bunuh, dia macam mungkin dia bunuh diri ataupun ada macam tu. mandi Kita mandi sana. Masalahnya saya dia lah palang merah. Lagi Oh, tu tak boleh tengok. Tak boleh jalan kita orang. Kan teman mandi lah. kenapa? Anu Kenapa kena takut? nak ajak aku teman ke? Jangan Okay, tapi serius tau. Serius tau. Ika memang akan suruh Syafiq masuk bilik air. Memang dia akan kena temani Ika sampai kami mandi. Sedihnya. Macam mana mandi Pernah orang tak? tengok? Tak pernah tak korang dengar Banyak cerita kena pasal cut babi ni. ngepet? Banyak kena cut. Tak, Dia macam jihad. Pernah. kita sini banyak kena cut ni. Apa? Mas. Babi ngepet. Pernah dengar cerita? Tak pernah kan? Babi. Babi ngepet. Memang nama dia benda tu. Apa? Apa? Babi main iPad. Baby. Dia iPad lah, dia macam kan. Tak, memang nama benda tu. Oh. Babi ngepet tu. Dia sejenis binatang. Dia sejenis manusia yang boleh bertukar jadi benda tu untuk mencuri duit. Sekejap. Oh. Sekejap, aku tengah ada fikir ya. Sekejap. Sekejap, tengah fikir sekejap. Cuba search babi ngepet tu apa. Anak. Jawa, dia Jawa. Dia sebenarnya Jawa. Yang kan Kak Lia cakap, Kak Lia boleh dengar, Kak Lia boleh nampak. Suhaila kencing. So benda tu memang kau mencuri lah? Sekejap. Benda tu- Tadi macam aku dah hilang tadi RM20. Tak tertoyol itu tu. Bukan. Oh, dia hitam. Hitam. Ngepet tu maksudnya mencuri. Sekejap. Apa tadi? Oh ni apa tadi? Apa dia apa? Hitam. Okey, sekejap. Aku tengah fikir sekejap. Banyak aku fikir. Okey, seram muka dia. Tapi sama nak malu sama. Kita tengok meja tu. Sama. Nampak? Sama tapi bukan dia.